Okay, Assalamualaikum. Okay, jadi hari tu kita dah buat tiang gazebo, kemudian tapak tiang. Okay, hari ni kita akan buat kuda-kuda. Bahan yang diperlukan adalah besi biru yang itu berukuran lebih kurang 2 kaki. Yang ini 5 kaki setengah dan yang ini 8 kaki. Okay, untuk 8 kaki ni kita ikut lebar gazebo yang kita buat. Kalau lebar dia 9 kaki, jadi dia punya nisbah tinggi dia, panjang kuda-kuda ni dah lain lah. Jadi yang aku buat ni adalah gazebo 8 kali 8 kaki. Okay, jadi dia punya balak kuda-kuda tu 8 kaki. Okay. Untuk balak 8 kaki ni kita akan tandakan kita akan gariskan guna sesiku L dekat center dia lah, dekat 4 kaki. Okay. Dah tanda kat center dia. Kemudian kita ambil si channel yang 2 kaki tadi ni. Okay. Kita letak dekat besi ni dekat tengah. Kemudian kita tandakan tanda kiri dengan kanan. Okay, besi ni lebar dia 3 inci. Jadi kita tanda dekat sini 1,5 inci, sini 1,5 inci. Tadi center 4 kaki kan. Kemudian ke sini 1,5 inci, ke sini 1,5 inci. Okey, kemudian okey, ini yang besar. Okey, ini tepi ni saiznya besar. Kemudian ini adalah saiz yang kecil. Okey, untuk kerja yang kemas, kita akan potong bahagian yang lebar besi biru tepi ni kecil. Okey, yang besar ni, yang besar bawah tadi ni tak payah potong. Okey, untuk kemas yang kecil je potong. Okey, baik, kita dah potong kiri kanan. Okey, untuk bahagian sini kalau korang nak buang boleh, tak buang pun boleh. Tapi cara aku akan potong kat sini jadi nampak 3 segi lah. Okey, inilah hasil dia bila kita dah potong segitiga. Okey, kemudian kita akan ambil yang kuda-kuda ni yang panjangnya lebih kurang 2 kaki. Kita akan masukkan dia dekat sini. Okay, kita akan masukkan dia. Okey. Okey, dekat bawah ni kalau korang nampak dia tak rapat lagi kan ke bawah kan. Dia tak rapat lagi. Sebab apa? Sebab dia sangkut. Dia sangkut dekat antara besi ni. Jadi cara aku akan buanglah dekat sini. Buang supaya dia masuk. Supaya dia masuk ngam-ngam. Okey. Tapi kalau tak nak pun tak apa, terus skru pun boleh. Tapi kalau nak nampak kemas, buang dekat sini, buang ke sini. Baru dia boleh masuk rapat dengan besi bawah. Potong. Kemudian kita try masukkan lagi sekali. Kita tengok dia rapat ke tak kat bawah. Okey. Okey. Besi tu dia rapat dengan besi bawah. Okey, jadi ini adalah hasil daripada pandangan depan. Tadi kita tengok bahagian dalam kan. Okey, ini bahagian depan. Okey, kemudian kita akan ikat guna skru. Skru 3 suku ke 1 inci ke 1, 2, 3 ataupun lebih pun tak apalah supaya dia kukuh. Okey, sebelum kita ikat skru, kita kena pastikan yang tiang kuda-kuda ni sudut dia mesti 90 darjah. Jadi macam mana nak buat? Kita kena guna sesiku lah. Okey, letak macam ni, rapat-rapat. Okey, masih tak tegak lagi, kita kena tegakkan dulu. Baru kita ikat guna skru dekat kawasan sini. Ini adalah contoh bila kita dah skru lah. Okey, pastikan skru mesti tegap. Pastikan tegap. Macam nak tahu tegap? Bila kita goyang tiang kuda-kuda ni, maknanya dia tak gerak, tegap lah tu. Okey, kita cek 90 darjah. Okey, 90 darjah pun cun. Okey, step seterusnya kita akan letak kuda-kuda. Okey, yang kita dah okey dekat video lepas. Okey, dekat video lepas kita ada seni kan macam mana nak okey si channel besi biru untuk jadikan kuda-kuda yang ada ukiran lah. Okey.
Next step, kita letak kuda-kuda tu. Okey, dekat sini yang atas ni, yang atas pastikan dia duduk dekat tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Bucu ni, bucu kuda-kuda ni duduk dekat tengah-tengah. Okay, kemudian yang sini, bahagian sini pastikan dia duduk dekat bucu. Okey, duduk kat bucu. Kemudian kita akan tandakan, kita akan potong dia tegak macam ni. Okey, tegak. Okey. Kita dah letak kat tengah. Kemudian kita tandakan dia. Kemudian kita akan buang yang ada tanda pangkah ni. Okey, kita akan buang yang ada tanda pangkah. Okey, nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya bila kita dah dapat satu cetak ni, okey, kita dah dapat satu ukuran, yang lain tinggal ikut je. Contohnya macam ni. Kita ambil bahagian bawah. Okey, tengok dekat sini berapa cm atau inci. Okey, yang senang cm lah. Tengok 3 cm. Okey, tanda je 3 cm dekat semua kuda-kuda. Okey, tanda 3 cm. Kemudian kat sini kita gariskan sampai kena bucu kat bahagian atas. Yang lain tinggal ikut je. Okey, baik. Kita dah potong serong. Okey, dah potong serong. Okay, step seterusnya, okay, dekat bahagian dalam sini kita akan tandakan dulu. Kemudian kita akan guna sesiku L, gariskan kiri kanan, gariskan keliling. Okey, gariskan dulu. Kemudian dekat sini pun, okey, dekat sini, dekat penjuru ni, okey, dekat penjuru sini pun kita akan tanda. Kemudian gunakan sesiku L, gariskan. Okey, gariskan dulu. Okey, kita dah tandakan tadi. Kemudian kita guna sesiku L, garis keliling kan. Okay, dekat tepi ni, okey, kat sini line, kita akan buang bahagian atas, tepi atas. Okey, sini buang, sebelah sini pun buang tepi. Okey, untuk yang sini pula, yang tadi kita dah tanda. Kemudian kita guna sesiku. Okay, yang ini buang bahagian sini. Okey, tapi jangan lupa ambil ukuran dulu. Kemudian situ pun ambil ukuran, tanda juga dekat kuda-kuda yang lain. Supaya kita tak buat kerja banyak kali lah. Kita tinggal tanda, potong, tanda, potong. Jadi kuda-kuda yang pertama ni adalah sebagai cetak lah. Okey, besi bahagian tepi dah buang. Okey, yang sini pun dah buang. Okey, sebelah sana pun dah buang. Okey, dah buang. Sini pun buang. Okey, kemudian kita akan letakkan kuda-kuda tu. Okey, kita dah susun. Kemudian kita kena pastikan yang sini kena duduk dekat tengah-tengah. Okey, yang belakang ni. Yang belakang ni kena duduk dekat tengah-tengah. Baru kita boleh skru. Okey, baru boleh skru dekat kawasan situ. Dan pastikan dekat kawasan sini juga. Okey, rapat baru boleh skru. Okey, ni dah siap skru dah siap skru. Ni contoh je Kalau nak lagi tegap, banyakkan lagi skru. Kalau dah rasa tegap, bolehlah ikut 3 ke 4 ke. Okey, step terakhir. Okey, dekat atas ni kita nampak ada besi terlebih ni kan. Okey, kita ketuk dia, bagi dia lekap dengan besi yang bahagian atas ni, kuda-kuda bahagian atas. Ni pun sama, ketuk bagi rata. Okey, alhamdulillah siap dah kuda-kuda untuk gazebo 8x8. Okey, sebenarnya ada lagi satu cara mudah untuk pasang kuda-kuda yang atas ni. Tak perlu bagi dua, guna sebatang je yang atas ni. Tapi tak apalah, itu next video. Video ni pun dah panjang sangat. Okay, dekat sini siap ada package ukiran ukiran guna si channel. Untuk nak tahu cara buat ukiran ni, boleh tengok dekat video yang lepas lah. Okay,
Okay, jadi kalau korang nak apa-apa aku buat video tentang besi biru ni, komen dekat bawah. InsyaAllah kalau ada masa aku buat lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.